Kita nak buat sekali jalan ke tuan-tuan? Sekali jalan. Okey. Belon cukup tak? Ada belon cukup? Cukup Okey. Setiap satu kumpulan dapatkan belon anda. Itu dia. Okey, kita minta JKKK. Ahli jawatan kuasa untuk memantau siapa pemenang tempat. Ni hadiah berapa banyak awak tuan? 3 untuk peserta pertama, kedua dan ketiga yang sampai dahulu belon tak pecah. Okey? Faham tak? Tak, dia tak boleh bawa lari belon ni tak boleh bawa lari. Okey? Contoh. Tengok contoh. Okey? Contoh. Kalau anda bermula di sini, anda kena campak belon ni, baru anda boleh lari. Okey? Kalau anda bawa lari, lebih baik saya bagi lari bawa belon. Dah tentu menang. Okey, faham tak? Okey, anda diperhatikan. Setiap kesilapan anda boleh dikeluarkan daripada pertandingan ini. Okey, keputusan pengadil daripada jawatan kuasa MPP Zon 3 adalah muktamad. Pemenang akan menerima hadiah. Banyak hadiah ni. Pasal 2 orang kan. Tiket penerbangan turun. Naik tak turun. Okey, jarak sikit bagi ruang. Ingat belakang lagi. Sini, belakang lagi. Okey. Ready sana, berapa orang nak tengok? Saya cakap tak cukup ni. Kena ada orang kat sana. Okey? Faham tak? Siapa tak faham? Dengan syarat belon tu mesti dibalik. Dia tak boleh pas. Dia mesti sama ada you nak balik jarak jauh, jarak dekat, mesti dibalik juga. Okey. Yeah. Kalau nak cepat mungkin you ambil jarak jauh, baling belon tu. Tapi kalau pecah kira out. Ya? Okey. Basah tanggung sendiri saya tak tanggung. Okey, faham tak? Tak boleh bawa lari dan tak boleh pas. Belon mesti dibaling kepada pasangan. Walaupun dekat. Okey? Walaupun dekat. Faham bagi belon lagi satu. Ada extra belon. Okey, bagi. Tolong tengok dia punya. Okey, faham? Keputusan siapa duduk. Faham Okey. Kalau ingat boleh balik. Partner boleh passing terus je pergi depan. Okey. Nanti. Ni makin lama makin ke depan. Belakang nanti dekat saya. Sini. Kita ambil pula dari sini. Biar dia jauh sikit baru best. Sini. Belakang ni. Belakang saya. Sini. Tengok ni tak aci ni. Belakang. Tak boleh. Kena pakai tangan. Baju tak boleh. Okey? Kena pakai tangan. Tak kisah berapa kali, janji dibaling. Kalau belon tu tak nak pecah, boleh baling kat banting sana. Confirm belon dibanting tak pecah. Okey. Right. Sedia? Nanti ke belakang. Ni ke depan ni mana boleh ni? Mula! Tengok. Mesti balik. Mesti balik. Mana bang? Nombor 1. Okey, lagi 1. Ini nombor 1. Masuk YouTube. Nanti. Ni, nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Okey. Dia sana dulu. Hadiah sampai tempat ketiga. Sebarang dan tahan boleh dibuat di pejabat pos 6 tahun dari sekarang. Wah, susah juga nak baling belon ni. Jangan senang. Ada belon yang besar tak? Ada belon yang besar? Ada. Yang tak menang belon tu sebagai hadiah anda. Siapa nombor 2 ni? Nombor 2 siapa? Ramai sangat tu. Besok kita yang dibawakan khas kepada anda semua oleh MPN United Federation. Saya nak pinjam 3 biji.